Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkongsian menu air diet sugar kita ialah air kelapa muda original tanpa gula. Kenapa kita memilih air kelapa muda? Kerana air kelapa muda mempunyai 7 kebaikan yang sangat istimewa. Yang pertama, air kelapa muda membantu menurunkan kolesterol. Yang kedua, membantu mengawal suhu badan. Air kelapa muda juga rendah kolesterol, tinggi kandungan antioksidan, membantu mengawal tekanan darah tinggi, membekalkan penghidratan dan elektrolit, serta ia juga mengandungi lebih potasium berbanding 4 biji pisang. Oleh kerana banyaknya kelebihan pada air kelapa muda ini, setiap kali bulan puasa, inilah antara juadah air minuman yang sangat-sangat mesti kita minum. Ingat, no sugar. Kerana apa? Kerana tema kita diet no sugar, tak ada gula. Air kelapa original. Di tempat saya ni, alhamdulillah, di Sabak Bernam banyak kelapa muda. Jadi mudah untuk kita dapatkan kelapa muda. Jadi kelapa muda yang original ni sangat-sangat baik untuk kesihatan kita. Okey, terima kasih di atas perkongsian ini. Semoga anda semua dapat manfaat. Semoga anda semua dapat sedikit perkongsian daripada saya. Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan baik, dirahmati Allah sentiasa dan diperlimpahkan rezeki, dimudahkan dalam kehidupan sehari-harian. Jangan lupa bantu saya share, komen dan like video ini. Jumpa lagi dengan menu-menu lain esok. Bye.